Okey, seperti yang dijanjikan daripada awal rancangan, hari ini kita nak bawakan satu topik yang begitu menarik sekali untuk mereka yang tercari-cari hala tuju untuk memperkembangkan lagi perniagaan ataupun nak berada di landasan yang benar supaya anda tak tersasar, tak melakukan kerja yang sia-sia. Betul, dan untuk itu kita bersama dengan Datuk Mustafa Kamil Ayub, pengerusi Lembaga Pemegang Amanah InScan. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. InScan GPS perniagaan anda. Okey, dia boleh memberi bimbingan dan panduan. Kalau kita lihat InScan itu sendiri, Datuk, apa yang boleh Datuk kongsikan tentang InScan? Terima kasih kerana mengundang InScan atau Institut Keusahawanan Negara untuk berbicara pada pagi ini. Jadi mengenali InScan bermakna ia adalah sebuah institut di bawah kerajaan, di bawah Kementerian Usahawan dan Koperasi KUSKOP, dan salah satu daripada 10 agensi yang berada di bawah KUSKOP. Ditubuhkan 2004 yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, pernah di bawah Kementerian Usahawan, kemudian di bawah MITI, kemudian pernah di bawah Teraju, dan kini di bawah Kementerian Usahawan dan Koperasi atau KUSKOP. Jadi itu perjalanan yang ada pada Institut Keusahawanan Negara atau ringkasnya InScan. Okey, baik. Dan bercakap tentang fungsi itu sendiri, apa yang boleh diberikan kepada usahawan, terutamanya usahawan yang mungkin baru bertapak atau masih lagi mencari jalan dalam pengurusan keuangan, pemasaran dan sebagainya? Ya, dari segi yang kita tawarkan, mandat utama kepada InScan adalah untuk membuat latihan, bimbingan serta membina ekosistem keusahawanan itu sendiri. Oleh demikian, saya kira untuk usahawan yang paling utama kita ketengahkan adalah memberikan latihan asas keusahawanan kepada mereka supaya mereka tidak teraba-raba. Ada GPS. Kita pun kalau bawa kereta ada GPS, jadi kita walaupun kadang melencong sekejap tapi akan segera kembali kepada tujuan asal untuk kita tuju. Oleh demikian, dalam konteks Dasar Keusahawanan Nasional 2030 yang mahu menjadikan rakyat Malaysia sebagai rakyat yang punya jiwa keusahawanan menjelang 2030, jadi bermakna InScan boleh menjadi GPS kepada setiap mereka yang mahu menjadi usahawan, berminat dengan keusahawanan, meningkatkan lagi daya keusahawanan mereka, atau mahu melihat bahawa keusahawanan sebagai medan untuk mereka mencari rezeki dan bergerak ke depan. Jadi saya kira dalam DKN 2030 jelas mengungkapkan bahawa kita mahu menjadikan rakyat Malaysia sebagai rakyat yang ada jiwa keusahawanan. Dan oleh demikian memang kita InScan membantu dalam hal ini dari segi memberikan latihan, bimbingan dan kemudian membina ekosistem. Merangkumkan kita dalam negara kita yang menariknya, nanti pun kita akan bahas juga kemudian, 66 agensi yang menyantuni untuk membangun usahawan ini di 6 kementerian, 6 kerajaan negeri termasuk Bank Negara Malaysia. Jadi bermakna ekosistem keusahawanan kita ini cukup lengkap. Yang penting para usahawan kena tahu di mana mereka perlu mendapatkan bimbingan dan seterusnya, mungkin juga grant atau pinjaman dan seumpamanya. Wah, itu dia ya, antara peranan InScan. Dan Datuk, kita nak tahu juga InScan GPS perniagaan anda. Datuk dah berkongsikan mengenai 360 darjah circle di dalam InScan itu lengkap, anda tak perlu ke mana-mana. Dan kita nak tahu juga impak InScan terhadap mereka yang telah pun menyertainya ataupun para usahawan ini bagaimana? Ya, Alhamdulillah, saya agak dalam perjalanan kita InScan ini sebagai satu-satunya agensi yang memang fokusnya kepada keusahawanan, latihan dan bimbingan. Mungkin kita tidak ada grant atau pinjaman, itu agensi lain yang akan memberikan khidmat demikian. Tetapi Alhamdulillah sepanjang perjalanan kita telah melatih sekitar 160,000 para usahawan selama 20 tahun penubuhannya. Sewaktu saya jadi pengurusi juga 2024, 25 sekarang ini, sasaran awal 10,000 setiap tahun. Tapi Alhamdulillah 2024 kita sentuh 13,000. Tahun ini kita sentuh 26,000. Ada peningkatan dari peningkatan yang berterusan. Jadi bermakna itu yang berlaku. Itu dari segi bilangan yang kita sentuh. Kedua, dalam konteks sebagai contohnya IBBC, InScan Bumiputra Business Coaching. Tahun ini kita meningkat, kalau kita latih, mereka bimbing mereka selama 4 bulan ke 6 bulan, pendapatan untuk 1,000 orang yang kita bimbing itu meningkat secara keseluruhannya kepada peningkatan 22 juta untuk tahun ini. Ini
sebagian besar mereka inilah perniagaan mikro lah, informal dan mikro. Jadi bermakna 22 juta itu besar. Jadi bermakna kita telah berjaya meningkatkan secara yang perangkaan statistiknya 22 juta lebih jumlah penjualan mereka. Menambah, kalau kita lihat dalam konteks kita 710 peluang pekerjaan baru. Ini pengalaman 2025 saja. 710 peluang pekerjaan baru. 59 usahawan bertukar daripada mikro kepada kecil. Jadi ini maknanya satu perangkaan yang jelas, adanya penskalaan yang peningkatan, upgrading mereka daripada mikro kepada kecil sebagai contohnya. Jadi aspek-aspek lain itu bermakna juga perniagaan mereka lebih profesional, networking perniagaan mereka lebih baik. Jadi bermakna bila mereka engage dengan InScan, kita memberikan panduan dan ya sebagai GPS kepada perniagaan mereka. Dan alhamdulillah setakat ini maknanya majoriti mereka berjaya, dan alumni kita sejumlahnya sudah menjadi jutawan dalam perniagaan mereka. Jadi sebagai seorang usahawan mungkin mikro, kecil dan sebagainya, bagaimana saya nak dapatkan bimbingan dan juga panduan daripada InScan? Pertama ialah kita boleh sertai kita secara percuma seminar usahawan madani. Tahun ini saja ada 40 siri kita buat. Jadi bermakna seluruh negara kita buat seminar ini selama sehari sebagai pengenalan awal. Ada berbagai aspek yang kita bahaskan, sama ada perniagaan keluarga, e-invoice, atau bagaimana nak mengeluarkan produk dan servis yang sesuai, perniagaan social enterprise. Jadi ini semua kita buat sehari dan percuma kepada semua. Jadi kalau ikuti akan tahu. Tetapi kemudian yang berminat lebih, mereka boleh ikuti kursus. Kursus bermakna 3 hari 2 malam, lebih detail dalam soal-soal yang telah saya ungkapkan tadi. Kemudian mana yang berminat tambahan pula akan ada bimbingan. Bimbingan itu antara 3 ke 4 bulan kelazimannya, dan kita akan pantau. Bimbingan mungkin tidak terlalu ramai, setahun biasanya sekitar dalam 1,200 orang ke 1,500 orang yang kita bimbing. Untuk mereka maknanya kita lihat dari segi jualan, pekerja mereka, networking mereka, continuity business mereka. Ini yang kita lakukan. Jadi setiap tahun kita akan membimbing sekitar dalam 1,200 ke 1,500 peserta yang di sana. Wow, itu satu orang kata apa, sesuatu yang amat positif sekali ya. Dan kemudian kita buat juga alumni. Alumni bermakna kita network setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita bina alumni supaya maknanya mereka bertingkatkan. Kemudian insya-Allah nantinya untuk go for listing dan seumpamanya kita bimbing mereka ke arah demikian. Bercakap tentang listing itu, Datuk, kita baru-baru ini ada satu program yang kita nak capai 10 syarikat untuk capai Bumi Putra, nak masuk at least ada 500 juta untuk kita masuk dalam Bursa Saham Malaysia, dan pelbagai agensi yang terlibat. Namun kalau kita lihat daripada segi equity Bumi Putra itu masih rendah. Bagaimana InScan boleh membantu dalam statistik ini? Aduh. Okey Datuk. Saya kira betul ini cabaran kita. Sama ada dalam libat urus Kongres Ekonomi Putra 2024. Equity Putra itu rendah, malah menurun dari 23% kepada 17.4%. Dalam Putra juga 35 juga menekankan soal bagaimana untuk meningkatkan equity Putra ini. Jadi saya kira dalam hal ini, dalam konteks InScan, kita membina asas pemikiran usahawan itu dulu, mindset itu dulu. Kemudian menukar status mereka daripada mikro kepada kecil dan sederhana, insya-Allah. Dalam masa yang sama, kita akan bantu juga untuk membina marketplace mereka untuk go ASEAN, go global, supaya maknanya barangan kita, produk kita, services kita tidak semata-mata di Malaysia, tapi boleh go ASEAN dan juga go global. Oleh demikian, kalau ini kita lakukan secara berterusan, kita keep track, kita buat susulan, follow up kepada semua usahawan yang kita latih, saya yakin ia akan menambah persoalan equity Bumi Putra itu. Dan juga maknanya untuk kita latih mereka memahami
untuk go for listing. Saya agak usaha untuk 10 agensi JLC kerajaan itu cukup baik, mereka berperingkat lebih tinggi, betul, tapi kita mungkin peringkat akar umbi mikro, tetapi kita juga perlu melihat bagaimana membantu untuk kita push mereka, desak mereka dan dorong mereka sampai ke tahap korporat dan juga tahap listing dan sumpamanya. Jadi saya agak kita bantu secara berterusan dalam hal ini, insya-Allah. Ya, dia tidak membantu setakat hanya jualan saja. Kita Betul. nak lihat selepas jualan tu, pasar tu hendak ke mana. Ya. Itu yang pastinya. Datuk, kita nak tahu juga mengenai cabaran, Datuk. Cabaran semasa dalam memupuk budaya keusahawanan dalam masyarakat kita ni bagaimana sebenarnya? Saya fikir ialah masyarakat kita ni tu putra semangat keusahawanan itu agaknya masih rendah. Dan ini perlu kita pupuk, dan ibu bapa, keluarga sebenarnya perlu push. Semalam pun saya hadir satu program kecemerlangan pelajar. Saya tanya seorang-seorang apa. Saya rasa daripada 30 tu tak ada seorang sebut nak jadi usahawan. Tak ada. Semuanya umumnya makan gaji. Jadi umumnya mindset kita tu kita ubah bahawa keusahawanan ni bidang yang penting untuk kita membina masa depan kita. Kedua, saya fikir soal pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan kita ni, sebahagian yang sertai dalam bisnes dan seumpama pun, dia maknanya kadang-kadang campur aduk dan ada pengurusan keuangan perniagaan dengan peribadi dia. Jadi ada juga kadang-kadang tu dah belajar, dah untung sikit, dia dah lebih bergaya je lah kan. Berbelanja lebih. Kalau saya orang Perak, ada juga parit, dia kata biar papai saya bergaya, dia kata. Jadi bermakna, dia kena pisahkan di antara mana keuangan peribadi, keuangan perniagaan. Jadi biar hidup sederhana, tetapi biar uang untuk menguruskan perniagaan, meneruskan perniagaan itu kena cukup. Jangan diambil dari situ. Kemudian ketiga, saya fikir dari segi cabaran digital yang ada pada hari ini. Bermakna kesemua usahawan terpaksa dan mesti menguasai digital ini. Sebab termasuk pemasaran dan seumpamanya, kalau secara tradisi tak cukup. Mesti dibantu secara digital oleh usahawan, dan dia kena melakukan demikian, baru dia boleh dari segi untuk maju dan ke depan. Okey, kalau kita bercakap mengenai digital ketika ini, apa peranan InScan ataupun yang dilakukan InScan bagi memastikan core curriculum dan juga modul latihannya sentiasa relevan dan sentiasa mengikuti permintaan daripada semasa ke semasa, khasnya mendepani cabaran IR 4.0 ataupun revolusi industri keempat. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Memang kita juga ada beberapa kursus kita, dan dalam kursus ini memang dimasukkan elemen dari segi pemasaran digital dan seumpamanya. Malahan insya-Allah untuk akan datang tahun ini juga dalam perancangan kita, dalam COE kita, Center of Excellence kita, kita akan memasukkan lebih kurang elemen AI, termasuk dari segi marketing, dari segi agentic marketing system. Yang saya fikir hari ini China terutamanya ke depan dalam soal agentic marketing system, di mana dia boleh menerobos semua platform media sosial secara serentak dalam pelbagai bahasa. Tapi kena sediakan barang yang baik lah. Kalau tidak, indah khabar dia lupa, tak boleh juga kan. Jadi bermakna dalam hal itu, untuk tahun 2026 kita akan menguruskan dalam soal ini juga, termasuk untuk meningkatkan lagi bilangan usahawan mikro kepada usahawan sederhana. Termasuk juga dalam konteks kita menekankan kepada bidangan industri high growth dan high values, TVET, social enterprise, dan juga untuk kita aspek halal yang kita tekankan kepada usahawan kita. Sebab banyak usahawan putra terutama tidak ada logo halal. Jadi untuk go ASEAN, go global, dia problem. Sebab semua negara ini mahukan logo halal. Dan logo halal JAKIM kita itu very strong internationally. Even number 1 in the world. Jadi untuk itu bermakna setiap usahawan kita juga perlu mendapatkan sijil halal ini, dan kita akan cuba bantu dalam hal ini, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Untuk dan Datuk, boleh tak Datuk kongsikan kepada kami bagaimana mereka boleh turut serta dalam perkara-perkara yang dirancang pada tahun depan itu, macam Datuk kata halal dan sebagainya. Saya kira kena ikutilah dalam kita punya Instagram, dalam kita punya Facebook dan seumpama, untuk mendaftar. Di sana memang cukup menggalakkan. Jadi kena segera mendaftar, masuk dalam kursus-kursus kita. Itu tadi. Di samping jumlah yang agak besar, tahun depan insya-Allah kita akan juga buat satu seminar usaha madani mega, membabitkan 50,000 peserta. Kita akan war-warkan
sebagai pendedahan awal, maklumat awal. Kita juga kembangkan lagi TikTok kita dan berbagai platform media sosial kita supaya maklumat dan visibility program-program InScan itu lebih meningkat, dan ini akan membantu juga rakyat kita mengenali, mengikuti program InScan dan sekaligus untuk kita mencapai Dasar Keusahawan Negara 2030 yang mahukan rakyat Malaysia terdedah dengan suatu keusahawanan ini. Dan insyaAllah kita akan all out dalam hal ini supaya kita pastikan bahawa rakyat Malaysia keseluruhannya terdedah, dan saya menyeru untuk mereka segera mendaftar, ikuti InScan, Institut Keusahawanan Negara, bagi program-program dan bagi pembangunan keusahawanan itu sendiri. Jadi saya yakin kalau mereka ikuti dalam pelbagai platform yang ada, mereka akan temui InScan, INSKEN, mereka akan temui dan insyaAllah boleh mengikuti program dan seumpamanya. Bagaimana sebutkan tadi juga, sebagian besar program seminar itu percuma, ada yang kena bayar sikit, tapi sebenarnya cukup sedikit kerana diskaunnya 70-80% daripada nilai khusus atau bimbingan yang sebenarnya. Ya, itu dia. Dan kita tahu juga Datuk, kalau kita lihat kan, InScan merupakan GPS perniagaan anda. Maksudnya memberikan hala tuju yang jelas terhadap perniagaan anda supaya anda tidak melakukan kesilapan. Betul. Ada guideline lah di situ. Betul. Dan kita nak tahu juga Datuk, apakah usaha yang telah digerakkan sepanjang tahun 2025 oleh InScan ini dan pencapaian yang boleh dibanggakan? Ya, saya telah sebut sedikit tadi kan, bermakna bagaimana jumlah yang bertukar daripada informal kepada mikro dan seterusnya kecil. Kemudian dari segi jumlah yang kita sentuh dari segi mindsetnya tahun lepas, tahun ini kita sentuh 26,000 usahawan-usahawan baru untuk mereka membina mindset dan keyakinan untuk berterjun dalam bidang keusahawanan. Kemudian aspek lain bagaimana disebutkan tadi soal jumlah jualan dan seumpamanya yang telah meningkat 22 juta untuk tahun ini bagi mereka yang mengikuti IBBC, Scan Putra Business Coaching sebagai contohnya. Jadi ini semua sebahagian daripada yang telah kita lakukan untuk tahun ini, dan alhamdulillah saya kira peningkatan yang cukup baik yang telah kita lakukan bersama dengan kolaborasi lebih 100 pihak yang berkolaborasi dengan kita, dengan pihak bank, dengan pihak lembaga zakat, dengan pihak pelbagai agensi yang sebutkan 60 agensi yang ada tadi. Kita buat kolaborasi dengan pelbagai pihak. Jadi saya kira jangkauan kita juga semakin luas, melebar, dan juga insya-Allah tahun ini kita juga sedang mengolah untuk kita komunikasi di peringkat ASEAN, peringkat global, dalam konteks supaya usahawan kita juga menjangkau pasaran mereka untuk ASEAN, global dan seumpamanya. Jadi saya kira ini yang sedang kita lakukan dan terus kita lakukan, dan tahun depan juga bagaimana disebutkan tadi bahawa kita akan juga membantu TVET. Sebab TVET selama ini kurang penekanan keusahawanan. Jadi bila mereka keluar, mereka masih mencari kerja. Tetapi sepatutnya TVET ini falsafahnya, bila dia tamat TVET, dia boleh create a job. Not job seeker, but job creation. Wow. Jadi bermakna InScan akan membantu pelbagai agensi TVET untuk menanamkan elemen keusahawanan dalam TVET supaya mereka apabila tamat pengajian TVET mereka boleh create job. Job creation, mencipta pekerjaan dan bukan mencari kerja dengan orang lain. Jadi ini yang sedang kita juga lakukan dalam kotak RMK 13 untuk memasukkan lebih kuat elemen keusahawanan dalam TVET itu sendiri. Okey, baik. Terima kasih Datuk Mustafa Kamil Ayub atas perkongsian bagaimana InScan boleh menjadi GPS perniagaan anda. Okey, type saja INSKEN untuk maklumat lanjut. InScan, okey, Institut Keusahawanan Negara. Okey, kita nak berehat seketika. Kita akan tampilkan satu VT tentang Go Green Charity Run 2.0 untuk anda sama-sama saksikan. Silakan.